Alright, Muscat is in the house. Macam biasa guys, reaction video. Tapi kali ni aku nak react orang yang sama lah, tapi dia tak kasih aku, dia tak kasih kita lah kan sebut nama dia. Pasal dia cakap, aku tak kenal kau, kau tak kenal aku, kau jangan petik nama aku. So kita gelarkan nama dia Walid lah. Kalau korang tahu lah Walid siapa lah. Alright, ini video ni daripada tadi pagi lah. So kita react and then kita komen lah. Here we go. Boy, Oi, makan ayam. kawan aku pun ada ni dengan akaun MS. Betul? Lepas tu 3 lah kan. Makan ayam. Ui, tengok makan ayam macam berselera je. Berapa ratus? Baik beli akaun Endon. Murah. Kenapa aku orang garing? Kan aku cakap nak buat video, janganlah kasi dia background, pergi meja sebelah ke apa kan. Ni reaction video. Ni bukan nak mengecam. Tak sebut nama Walid. Ha? Ayam kurang garing. Kurang daging. Kurang Kurang garing. garing. Ambil yang ni, kita ambil yang ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat petang buat semua sahabat-sahabat saya yang mengenali diri saya, yang baru nak kenal saya, yang baru nak menonton Berkawan dengan Windows. channel saya ni. Berkawan dengan Windows. Semoga kita semua diberkati Allah, dilindungi Allah, Dekat Malaysia beratus-ratus. juga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Hari ni saya buat lagi video, ada kesempatan petang ni untuk saya bertanya dengan Saya master dah lalu. Tanya. Jangan tak tanya. Tak ada lagi. si Nasi Dah habis. Al-Burid. Nasi Burid. Dr. Nasi, kenapa? Yang kuat berzina ni. Kau bikin ni. So Nasi, aku nengok engkau ni dah macam otak engkau dah berserabut dah, aku tengok lah. Ya ke? Pasal apa sih? Berserabut sangat kepala otak kau. Tak takut Zainiatan akan live? Oh, takut. Bila-bila masa je Zainiatan dah boleh live. Bila tu? Bila-bila masa Zainiatan boleh live. Dan bila-bila masa je Zainiatan boleh macam gitu saja. Untuk Cat. membuka segala perbuatan mungkar yang dilarang oleh Dia letak cheese Islam, Cheese parut. oleh agama Dia Islam, letak cheese parut. Si separuh. yang engkau Parut. halalkan. Yang engkau halalkan. Betul dia masih. So hari ni aku masih relax lagi. Papa dah bahagia dah. Oh, papa dah bahagia. Dia dah suruh. Tunggu aku live. Aku akan buka satu persatu. Simple je. Simple. Jawab apa tunjuk bukti bahawasanya kau ni banyak bini. Ui. Dulu kau cakap Izana tu bini kau. Izana bini Dr. Nasi. Betul ke? Tapi Rekod tu. nyata Izana itu skandal kau. Skandal ke? Dan Aku tak boleh skip. hari ni kau mengatakan Tak ada download. engkau ada lubang.
Ada lubang. Aku nak tanya, lubang halal ke lubang haram? Ha? Ha. Ya, aku nak lah perempuan. Aku rasa. Ha? Ha. Dan aku cuba nak bertanya dengan kau. Kau ni setiap kali aku bertanya, kau tak pernah nak jawab. Ha? Oh, kalau 4 orang, ha? Boy, mana Kau lawa? paksa orang jawab. Yang Kau ni paksa ke? orang tunjuk kan. Ha? Aku rasa macam So ni. Safarizan dah tunjuk kan. Ah, Ha, apa pula bermakna Safarizan kita dah pula? nampak. Ha? Apa kena dengan Safarizan pula? Ha. Kau tak bagi orang petik nama kau petik nama Brozan. Dia tak ada berkual live. Kenapa? Kau takut ke Safarizan akan saman kau? Wahai Walid. Ha? Kenapa nak sebut-sebut nama Brozan? Cerita. Follower dah nampak Tak nak. bahawasanya engkau itu memang kaki fitnah dan pembohong. Apa kurangnya kau 2 kali 5 juga. Tak orang tak kita. Kau racun aku, kau racun Putra, kau racun semua orang. Oh, dengan mengatakan Safarizan macam gini, macam gitu. Ha? Macam ni macam itu macam mana? Akhirnya ternyata apa yang kau katakan semuanya berlaku atas diri kau. Kau ni bercerita orang ke kau bercerita diri kau? Rambut pendek tu serabut pendek. Ha? Simple ke? Tapi aku pening. Yang ini ke yang ini? Jadi Ni tak lawa. Ya. aku rasa-rasa Aku warna purple. mengikut kronologi aku. Oh, ada kronologi. Tapi tengok macam connect logi je, copy theory. Betul tak betul? Al-Walid bin Belid. Bukan kau seorang je yang ada kronologi. Aku pun ada. Kenapa Yati ikut Norman? Kenapa? Ni kot. Ikut lah. Ada satu lagi aku buruknya. belum nak buka lagi. Tetapi aku Cantik. cuba nak tanya. Aku cuba tanya kau, kenapa Yati ikut Norman? Sini sangat. Sangat Cina. Sebab engkau Saya kan Cina. pernah memfitnah orang. Ni macam mesti dekat. Lebih-lebih lagi engkau fitnah Safarizan. Kepala dia. Aku bukan nak minta simpati, tak ada. Tapi aku nak Kau tak minta simpati asal sebut nama Brozan. Datang terang lah. Takut kena saman ke? Adakah surat dah sampai? Surat LOD. Aku bertanya. Aku bukan menuduh. Al-Walid. Tak petik nama. Al-Walid bin Belid. Ni ke? Ni betul kok. cerita ni Macam supaya follower dapat berfikir, dapat membuat kronologi dia. penjahat aja. Ha? Nak muka-muka lembut lah. Kau cakap Safarizan main punggung. Pakcik boleh tak? Aku rasa Yati lari ni. Siapa main punggung? Brozan main punggung. Ini satu statement ni nak kena ada bukti. Nak kena ada bukti. Al-Walid bin Walid. Lari dan ikut Al-Walid bin Walid pula. Al-Walid bin Belid. Norman ni. Aku rasa kau main punggung Yati kot. Yalah betul je lah. Kenapa muka ayu sangat? Boleh tukar Sebab engkau suka menghalalkan benda yang haram. Sebab Jadi kau kena jawab tu. ayu Kau sangat. kena jawab. Sekejap, sabar. Aku tanya anak engkau. Mata, mata. Engkau bercerita anak orang tetapi anak engkau yang buat. Anjing. Aduh, bodoh Engkau lah. memfitnah orang tetapi fitnah-fitnah tu engkau Ni kot. berlaku ke atas diri engkau. Jadi apabila aku live nanti, Ini aku kaya engkau tahulah nasib engkau. Kau kata aku tak boleh nak live. Ni Sebab itu kau tabur fitnah. Live lah. Sembang pula. Suka kelentit Ni mak apa? engkau. Kan dah subscriber 1000 lebih. Live aja lah. Tunggu apa lagi? Okey. Macam sleeping eye. Tu pun lawa. Nasi burit. Lidah ni membawa kalam-kalam Allah. buruk je. Faham? Kerana kau tidak belajar sifat Boleh lah, makhluk boleh adjust. Sifat 20. yang menyatakan sifat makhluk ini berlawanan dengan sifat
Allah. Ha? Lepas tu? Lidah ni membawa kalam dia. Oh, lidah Ni mau yang boleh kalam makan dia. kan? Bukan suruh jilat benda-benda yang haram. Ya, hancurkan lah. Ha? Hidup kau hancur. Hari ni Allah Ta'ala buka kemaluan kau. Dah macam video kau tengok. Membaca alif lam mim pun kau tak boleh nak baca. Ha? Alif lam mim Sehingga ada pula orang yang nak mengajar. Jolai. Siapa tu yang mengajar? Benda ada depan bibir mata pun. Ya, Ha? jolai. Nabi. Ha? Ular benda kau. Ha? Lepas tu mulut. Kalau akulah punya nak baca lah alif lam mim tanpa aku mengikut harakat-harakat, ideram yang ada pada situ, aku boleh baca senyum ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Dahsyat. Ha? Yang kau susah sangat nak sebut kenapa? Bagi tepukan lah kepada Al-Walid bin Walid. Baik. Sabar. Sabar. Dahsyat. Baik ah. Al-Walid bin Walid. Celah gigi je baca tu macam bagus. Allazina yu'minuna bi-ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alamak, sadaqallahul azim. Bravo. Baik, terpaling. Baru Kalau cantik aku dah nak membaca, You kan berada. ada pula aku nak membaca seperti mana kau baca ular, nabi. Cepat silakan tutorial. Dan kali lidah tu, dia berkata-kata benar. Kalau kau berzina, cakap pun kau berzina. Kalau kau cakap kau dah menikah, kau buktikan kau dah menikah. So, bukan aku yang nak membuktikan. Aku bertanya pada engkau. Pasal kau cakap kau banyak bini dan engkau telah bernikah dengan si Endon pendatang haram ni. Oh shit. Lagi seksi lagi bagus. Jadi, Potong. kau kena buktikan lah. Aku bertanya mana surat nikah kau. Tadi bertanya, sekarang nak bukti. Aduh, dah nampak sah nama kau. Al-Walid bin Walid. Apabila kau mengaku kau bernikah dengan Endon pendatang haram, aku tahu prosedur dia. So aku tanya kau, Alah, tolong alah macam mana? ada ke pernikahan engkau membawa dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh penguat kuasa yang telah diberi tanggungjawab di negara Aku masuk pakai Indonesia ni, Facebook yang mengesahkan perempuan ini benar-benar janda, dan prosedur lain. Apabila Rusdi menikahkan kau, Rusdi menikahkan kau, maka aku nak bertanya pada kau lagi, adakah Rusdi ini telah dilantik menjadi juru nikah, dan kawasan mana yang boleh dia nikahkan orang? Faham? So, kalau dia ni tak ada pelantikan ataupun telah diiktirafkan oleh Jabatan Agama Islam, maka nikah kau apa cerita? Jika kau menikah dekat Siam ataupun dekat Thailand, sudah ke kau mendaftar? Tapi telah aku buat semakan atas nama kau, IC kau, engkau tidak ada membuat pendaftaran di mana-mana Jabatan Agama Islam. Aku dah send video. Macam mana kau mengaku bahawasanya pendatang haram Indonesia ini isteri kau?
bagi pantun palsu. Yang boleh mengesahkan pernikahan kau adalah mahkamah tinggi. Dah diam tak ada. Mahkamah tinggi. Oh, Adalah mahkamah tinggi. bukan mahkamah syariat Perak Ya. Ya, Mahkamah tinggi. Jadi keluarkanlah surat mahkamah tinggi. Jangan duduk nak fitnah orang je. Nasib burit teki sina. Ya? Jadi engkau perlu nyatakan. Jangan kau koyak. Dia kau Hari ni kalau aku nak live, aku dah boleh live. Bila lagi live? Live Tak boleh live bila-bila masa. dalam benda berikat tu. Ha. Macam dah bercerita Tapi baru. aku belum bersedia lagi. Oh, belum bersedia. Kenapa? Apa ke tu? Apabila kau tengok angka pada Zaini Cantik Atan, Zaini sial Atan aku. Ori. Oh my god. Mau koyak kau. Manja. Kau mau Okay, aku nak mengulas sikit lah pasal kes nikah. Nak bertanya ni, Al-Walid bin Belid. Okay, sekiranya tak betul lah kan, whether Dr. Nasir ni menikah lebih daripada satu. Kalau dia menikah lebih daripada satu, apa masalah? Kau cemburu ke? Kau jealous Al-Walid bin Belid kan ada tempoh hari lepas 2 hari ke 1-2 hari lah, Dr. Nasir ada live dengan Mustika. So Mustika ada jelaskan tentang nikah Mustika lah, yang bernama nikah Mustika. Okay, aku pun ada react juga. Okay, dia ada menjelaskan. Okay, dalam segi hukum tu boleh lah disahkan. Itu cara Mustika menjelaskan lah kan. Tak tahu whether it is true or not kan. Dalam segi hukum negara ke, memang nak kena daftar kan. Itu antara Dr. Nasir dengan ni lah, dengan Allah Ta'ala kan. Kau nak sibuk-sibuk tentang pernikahan orang buat apa? Engkau tu macam mana? Kau package yang konon-konon kau dituduh pasal kes tupai tu lah. Macam mana? Sekarang dah viral tau. Dah viral satu dunia. Tak satu dunia lah, half of the world lah orang katakan lah. Half of the world. Bukan sekadar dalam TikTok. TikTok memang TikTok ada lah. Orang dah bertanya, orang pun ada kenal kau. YouTube tak mau cakap lah, kita lah, sekelintir lah dalam grup-grup gini lah. Dalam TikTok pasal Dr. Nasir ada buat live TikTok pasal guru ajaran sesat. Betul ke kau ada bawa ajaran sesat? Ni aku bertanya, bukan tuduh, bertanya. Biasalah aku kan tak pandai mengulas kan. Tak petik nama Al-Walid bin Belid. Okay, kita sambung lagi. goyang tu, goyang. Dan aku nak beritahu lah, orang yang goyang-goyang, orang yang menyebut-nyebut nama aku, tak kira siapa. Siapa tu? Siapa? Jangan kau sembang saja lah. Aku suka. Jangan kau sembang. Nanti kalau aku heret pergi mahkamah. Wow, so scared. Aku nak auto throttle. Kalau kau tak boleh nak buktikan, Yelah aku kau penyakit. Tak boleh buktikan apa. Tak payah nak bukti. Benda tu semua dah ada kat social media. Al-Walid bin Belid. Sekarang tak ada bagi jawapan atas pertuduhan. Betul tak? Kau nak bagi jawapan, nak kena jelaskan. Kita kat sini tak payah nak tunjuk bukti. Dah memang ada dah. Dekat mana? Kat TikTok. Dr. Nasir pun dah ceritakan pasal kes tupai lah. Kita tak nak mendalam kan pasal benda ni berkenaan dengan mangsa. Kan dah cakap jangan minta-minta. Nanti kau pula sakit. Bukan kita yang sakit, engkau ni yang sakit. Penyakit ni. Ni lawak saya baju dia. Orang yang ugut-ugut aku tu, ni aku cerita sikit lah. Kalau betul aku ni tupai, pasal masa
memberi statement di Gancang. balai Kenapa? polis Kalau tak Johor. alah, Ah, tak ada ha? dia. Kenapa tak nak cerita sekali? Bangang, Samlul, Bebahalul, Mangkuk, Sudu, Pinggan, Mangkuk. Dah segala-galanya. Apa ke dengan kes tupai? Kes yang tempoh lalu tu pasal kes mangsa yang konon-konon dia kena colik. Apa ke dengan kes tupai? Ini kes yang baru, yang terkini. Alamak, aku macam nak maki je. Curable lah. Sekarang yang dituduh pasal kes mangsa kena colik tu, kes close, no further action. Betul tak? Kalau betul lah mangsa kena kidnap, bawa masuk Singapura, dah terang lah yang penculik tu kena tangkap. Dia bawa masuk Singapura, satu Singapura dapat tahulah Singapura berapa besar. Dah keluar dekat apa ni, dekat waktu berita ke, keluar kat surat khabar ke atau sosial media Singapura. Betul tak? Ini tak ada. Siap mangsa kerja kat Singapura, bawa pasport lah tu, bekerja, dapat work permit. Lepas tu tempoh hari raya, mangsa balik juga beraya. Kau siap tunjuk tu. Part mana yang mangsa kena colik? Siapa yang fitnah siapa ni? Fitnah mangsa kena apa ni? Ada orang ugut letak pisau dekat leher mangsa. Macam mana tu? Apa cerita? Bukan fitnah ke? Cerita Al-Walid bin Belid. Boleh. Pasal apa tak nak beritahu? Tukik mak. Kalau kau asyik gacha nanti kau dapat Jadi cerita nyata. cerita. Ha? Macam aku dapat satu dah. Kita nak gacha. Orang ni semua penabur fitnah. gacha. 25 betul lah kau. Aku kerja kan orang. Wow. Bukan diamond bayar je. Kerja lah. Pertama kali aku nak kerja kan si nasib urip. Aku tak. Kau nak kerja dengan apa? Macam inilah kan. Kan. Kita ikut kau punya style lah kan. Isu dah panas ni. Budak-budak nak tahu ni. Kau nak kerjakan apa? Kalau betul lah kau ada masalah dengan si Dr. Nasir tu, kau dengan dia lah one by one, face to face. Dr. Nasir anytime je. Kau ready tak? Kau jangan lari. Dulu ada geng sebelah datang labis, turun. Tempat kau dekat mana tu tempat kau? Tak kisah. Kau tak turun, kau report polis. Betul ke? Aku bertanya. Apa kata kau dengan Dr. Nasir? Face to face, one by one. Kasih settle. Macam Ada berani. Alamak, lu tak gerik. Al-Walid bin Belid. Heran dengan kau punya video. Dengan rakaman-rakaman kau. Dia tahulah, tak Wahai Nasir Burit buat zina. Kalau aku dipukul. Aku tak heran. Tutor dulu ya guys. Kalau video-video kau tu boleh pakai, Kekayaan. sudah pasti Smart pula warna kau tu. ataupun polis yang mengambil Itu kes baru. engkau Tuan tu baru. dah boleh mendakwa. Tetapi kenapa tak boleh mendakwa? Dalam pasal apa ni? Kenapa tak boleh dakwa dia Nasir? Tak nak ke orang yang kena tahan selama beberapa hari, tak nak ke ambil tindakan pada Nasir ni? Pucat. Purchase. Apa kes ni? Apa Nak kes? maklumat, Nasir yang kuat berburit, kau boleh hubungi aku. Hubungi kau Kau boleh. Macam ni nak hubungi Dengar-dengar ada orang message ke voice note ke, kau block. Nak hubungi macam mana? Apa tu tak gentle lah. Dakwa dia balik. Dia tak boleh nak buktikan bahawa sebenarnya Lagi rasanya. kau terlibat memukul Kalau dia. kau dapat kereta lain pada aku kan.
So, ha? Kau tak nak ke? Laporan palsu yang dia buat kat atas kau sehingga kau kena. Apa kurangnya kau? Kau pun kira kan sama. Buat laporan palsu terhadap mangsa. Mangsa sekarang tak diculik. Betul tak? Engkau cakap kena bawa lari melalui naik sampan masuk Singapura. Kan macam kartun tu. Bila kau nak ni one to one dengan Dr. Nasir, tak kira lah keadaan, kata nak lawan apa, fight atas bot. Dahsyat lah Walid bin Belid. Kau punya connect logi kau punya teori ni. Kepala pun. Kalau you dah tiba ni Aku sebenarnya buruk. disuruh. Oh, kereta-kereta. Disuruh dengan siapa? Ni kereta nombor 2 lah. Nasir suruh aku. Oh, suruh apa? Ya, Nasir suruh aku. Benar cerita dia. Okey. Kau jangan nak bohong Nasir. Banyak bising lah. Tu antara kau dengan dia lah. Settle lah, kasih settle. Aku nak react je. Jangan koyak. Tetapi kerana orang yang aku anggap seorang abang merayu-rayu, Oh, okey. maka Nah, makan ni. Aku habis sisa. aku buat. Mati pai. Aku tak suka lah makan ayam kecil. Aku buat Nampak darah untuk tak boleh stopkan ke? siasat. Oh, biar dulu. Kalau benar, tak worry lah. Kalau tak benar, lepaslah. Kau beli skin pun free. Kerana aku nak stop benda-benda ni. Lawannya McLaren aku. Apabila tak dapat nak berhujah, Mentah ke bahu main. mulalah nak buka aib orang. Buka aib orang itu, buka aib orang ini. Yang suka membuka aib, yang suka mengaibkan orang adalah Kereta Nasir. aku tadi tu lah yang Yalah, Melayu. betul kereta pun aku. Burik. Kereta pun Kasih settle lah. One by one, face to face. Bila kita tengok tak berani. kronologi yang bermula daripada konten, Aku warna merah. daripada konten, Ya. Okey. Kalau ada lah nanti. Daripada Kamarudin tu, Padang. dia dah buka memfitnah orang. Kat sini free. Sehinggalah hari ni, Weh, ada sehinggalah dia membuka orang-orang yang Mana? menyokong dia dulu apabila orang dah nampak Nasir ni adalah seorang pembohong, adalah seorang pemfitnah, orang Johor memang suka. maka dia meninggalkan Nasir ni. Okey. Apabila dia tinggalkan Nasir ni, mulalah nak up gambar. Hari ni aku dengar mengugut nak up gambar Abdul Hadi pula. Fatimah, Nasir. Adi pula kena. Engkau kata engkau ni seorang doktor. Seorang doktor yang serba tahu. Asal engkau koyak sangat sampai engkau nak mengaib-aibkan orang lagi. Konten ni semua konten. Kerana apa? Aku je ada jawapan. Kerana engkau ini mencari makan di dalam YouTube. Engkau bukanlah memperjuangkan Azaziza yang konon. Hey, Paria. Azatiza. Dia ta. Azatiza. Azaziza. Kononnya Allah datang kepada engkau secara direct, memberi tahu ataupun memberi perintah ke atas diri engkau. Kalau komen itu tak kesian ke tengok Azaziza kita di kepala bapa kau. Azaziza pula. Pilak lu punya kau. Al-Walid bin Balid pula. Al-Walid bin Balid. Tapi bagus jugalah kau mengaji kan. Syabas. Semua pilak lah, biasalah kan. Ada orang ada dia punya kekurangan. Most wanted. Aku nak tanyalah, kalau Allah itu datang memberi perintah kepada engkau, rupa Allah itu macam mana? Aku nak tanya, rupa Allah itu bagaimana?
Apa? Kalau engkau mengenali rupa Allah, maka yang engkau katakan kau dapat perintah tu benarlah daripada dia. Benarlah. Engkau kenal dia. So kau ni banyak pembohong. Banyak pembohong. Jadi tunggu masa aku live. Ni aku buat pendek-pendek. Nanti kalau lepas 20 minit kan orang cakap bukan video pendek. Siapa tu? Panjang. Ada yang orang cakap video pendek ni 5 minit. Relax siapa tu? Alah, baru komen sikit. Janganlah koyak. Al-Walid bin Belid. Suka aku lah. Aku nak buat berapa minit video aku. Koyak ke? Koyak ke? Aku lah. Ini channel aku. Biasa melabur. Aku tak perlu siapa-siapa. Sombong. Faham? Aku tak perlu siapa-siapa. Aku tak perlu siapa-siapa. Mr. Dragon Ingat? King of Tali Street. Kalau nak pakai aku punya, Ingat, aku tak perlu siapa-siapa. Kau fikir kau apa? James Bond ke? video, Lagi cantik aku daripada punya Sian. suara. Kau ingat aku tak boleh nak strike. Kenapa pula tak boleh pakai suara? Tak boleh pakai video. Content apa? Tak ada langgar any community guideline. Ada aku maki kau? Tak ada apa? Ini reaction. Ini pendapat, opinion, ulasan. Faham tak? Ada aku maki mak kau? Tak ada. Sepatutnya aku nak kena strike. Bukan aku lah kan. Orang nak kena strike kau punya channel. Memang dah kena strike pun daripada Dr. Nasir. Tak meroyan apa dah. Betul ke? Pandai strike orang punya channel. Dengar-dengar dulu punya channel dah mencanak. Tapi kesian kan, dah monetize tak tahu nak keluarkan duit. Macam mana tu? Betul ke? Bertanya. Sila menjawab. Dengar-dengar dah monetize lah. Dengar dah dapat gaji daripada YouTube. Tapi kesian, tak tahu macam nak keluarkan duit kan? Tak ada nombor akaun ke? Al-Walid bin Belid. Ini boleh sikit. Ingat aku tak gerti nak strike ke? Cuma aku tak nak strike. Kenapa aku tak nak strike? Ada sebab dia. Tapi kalau aku bagi orang, aku fikir sebabnya pasal tak tahu nak strike. Walid. orang tu tak penting bagi diri aku. Jangan sampai hilang channel aku strike. Jangan sampai. Macam kau cakap, satu channel strike, 10 channel akan muncul. Macam itulah kan. Apalah susahnya kan. Bukan beli subscriber macam kau beli subscriber ke? Sampai mencanak macam itu. Sikit hari 100 subscriber. 100 pun kira kan dah boleh ni lah. Dah boleh buat live. Ini dah 1000. Cepat. Beli. Berapa tu? Berapa USD beli tu? Dahsyat. Kaya. Sampai hilang channel. Lupa ke? Ketutup. Lepas tu aku tak strike Nasir. Kerana aku tahu Ni alur cerita. ada benda yang aku tak. Bodoh. Jadi belum tajam nak pakai video aku, Okey. pastikan penyampaian engkau itu ada bukti. Mana ada? Apa nak ada bukti? Ini opinion. Ini bertanya. Tak payah bukti. Dah ada dekat TikTok, dah ada dekat YouTube. Dr. Nasir pun dah jelaskan pasal kes berkenaan lah. Tapi kau tak bagi jawapan. Macam mana tu? Mangsa pun ada buat video mengatakan yang dia tidak diculik. Dan jangan kacau berpihak-pihak sebelah lah. Aku tak nak sebut nama lah. Video tu dah ada dah. Reti tak reti? Al-Walid bin Belid, kau okey tak okey ni? Mengetahui sebenar-benar kau pakai. Kalau kau nak troll orang, kau troll orang. Jangan kau pakai nama aku. Jangan kau pandai-pandai nak petik-petik aku, petik-petik keluarga aku.
Ha? I Aku tak scared. kenal kau dan kau tak kenal aku, Pukina. Oh. Okey, aku cakap Dah try ke? Sedap? Ha? Pukimak siapa tu? Ha? Pukimak siapa? Ha? Dah try? Dah jilat? Sedap Ha? Kau memang lah kau. Kaki mantap betul lah aku tak kenal kau dan kau tak kenal aku. Kau juga tidak kenal ahli keluarga aku. Jadi jangan. Kalau tak kenal boleh kenal apa Al-Walid bin Walid. Kata-kata main lepas Lepas aku pergi kerja bukan tak dengar. tapi dapat sakit. Kau Dapat sakit dengan aku. Wow. Ha? Kau scary. Habis lah. Aku bagi peringatan. Pasal setengah. So, Aku pukul 9. Balik motor. Oh, balik dalam aku motor. santai-santai macam ni. Good luck bagi awal. Kerana anak-anak aku pun orang cakap Aku memang mengawal. dah penat kerja. Perangkat kau kan aku ada. Setiap petang dah ajak aku keluar. So aku keluar. Syed, aku bukan macam kau, Syed. Aku tidak mengemis dekat dalam YouTube. Aku tak makan pun duit YouTube. Dan aku tak mengemis pada siapa-siapa. Ingat Parti tak guna. Jadi tunggulah sahabat-sahabat semua. Beli body kit pun Saya mahal. akan buat live. Okay. So siapa yang nak tahu Ya, Mak, cerita boleh. yang sebenar, Duit perempuan. nak tahu cerita tentang pernikahan, perzinahan, nasib buit yang kuat berzina ni, ringan-ringankanlah tangan, Ramai ikut orang main tekan button yang ada dekat tepi. Kata orang nak buat duit, tekan button tepi. Tepi mana? Kiri ke kanan? Kiri ya, kiri kanan. Tekan button. Button mana? Game yang Okey. dah lama ada ke? Aku pun tak mengarap. Aku pun tak mengarap. Ya ke? Tapi kalau Mengharap lah tu. Kalau tak mengharap, tak adalah kan nak kata tekan butang. Cakap lah tekan butang like. Apa salahnya? Tak salah apa. Tujuan nak buat YouTube, nak monetize apa. Kenapa pula? Tak mau jadi hipokrit lah. Betul tak? kau nak dengar, kalau nak dengar, Bulan depan kot. so Apa ni? Baju Langgan-langgan sama lah. Cibai lah. aku akan cerita kebenaran. Aku bukan cerita main-main. Petang ni aku ada dekat Syed Ali Mersing. Okey. Mersing. Dahsyat. Jadi Syed Ali Mersing ni dia berhadapan dengan pejabat maritim, berhampiran dengan pejabat maritim. Boyan mencuit aku. Dah tengok. Bukan tengok pecah. Aduh, sorry, Aku tak takut. Apa patah-patah je. Kerana di mana kaki aku berpijak, di situlah ada kawan aku. Di situlah ada ting-ting. Pun aku rasa tak dapat aku rasa. Jadi tak pernah takut. Tidak ban aku try. Ya ke? Adi tahu aku macam mana, Tapi ni ada Putra sekali tahu tak aku kena macam update. mana, Sengkuang tahu aku Oh macam ya mana. lah, sekali ni je lah dapat duit besar. So Putra pun dah dengar Adi punya penjelasan. Depan saving. Bagaimana keadaan nasi Ada bau berjumpa saving dengan yang dia baik di ni. Kedah. Tak, Itu macam cerita tu yang je. benar. Tak ada round tu. Itu adalah cerita Tak yang apa. benar daripada Abdul Hadi. This not your turn to run to Dan one- Ustaz one- one- Rusdi one- merayu jangan ada hal. Aduh. Nasi kau tidak mungkin Belum kau tengok pecah. lagi Kau ni aku berani kerana Yang dance. ada Orang tu. Ustaz Rusdi. Kau belum tengok lagi dance aku macam Ada mana. orang kau berani lah. Tak ada orang. Bro. Telur. Tak peduli lah ada Ustaz Rusdi ke apa. Kau katakan Panglima. Aku keluar daripada rumah ni, aku Bluetooth langkah disconnected. Panglima. Bluetooth connected. Macam mana tu? My Tak ada. dance. Sembang besar Norman pun kau tak boleh nak jentik. Nanti dia kasi. Kawan tuan lah dengan ni, dengan Dr. Nasir kata Panglima. Come on lah. Tolak tepi Ustaz Rusdi.
Cabar Dr. Nasir, one on one, face to face. Tunggu apa lagi? Kata Panglima. Kau punya mak jauh. Nanti add aku friend. Dia boleh add Okey lah, friend. sabar-sabar. Boleh. Dah 25 minit. Seperti pondan Ha? ni guys ya. Jadi insya-Allah tunggu sajalah. Ha? Bapak Dah apa sampai tadi? waktunya Kita kepit betul. saya membuka cerita sebenarnya tentang nasi goreng kaki Cina. Okey. So, akhir kata daripada saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari aku kamu datang, kepada aku kamu kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Kotik. Yalah, itulah dia. Video daripada Asyik baik tak sebut nama dia. Al-Walid bin Belid. Okey, pasal kes culikan mangsa tu, kira kan kita tutup tu cerita pasal benda tu pun dah no further action kan. Tapi pasal kes tupai tu nak kena ni lah, nak kena ada jawapan lah kan. Pasal benda ni dah apa ni, dah panas. Isu dah panas ni, budak-budak nak tahu ni Al-Walid kan. Dalam TikTok pun dah ada orang tanya-tanya kan. YouTube YouTube ni Dr. Nasir pasal kes tupai ni. Ini pasal pernikahan tentang Dr. Nasir ni kahwin 2 ke 3 ke 4 ke. Tu dia punya pasal lah kan. Kita tak ambil pot lah. Tu antara dengan Allah Ta'ala. Daftar ke tak daftar ke, tu dia punya soal dalam lah. Nikah tak nikah pun, itu dia punya soal dalam lah kan. Aku tak nak ambil pot. Alright. Cuma aku buat ni channel kan untuk react. Kau jangan koyak. Ni koyak nak strike orang punya channel. Tak gentle lah kan. Kau nak ikut macam Dr. Nasir apa, nak strike. Tahu strike ke? Monetize lah duit lu. Duit apa ni, akaun lama tu, YouTube channel tu, asal tak nak ni, tak nak keluarkan duit. Pasal tak tahu kan. Sekarang dah menyesal, dah kena strike. Subscriber mencanak, tapi kesian, dah monetize, tak boleh keluarkan duit. Bukan tak boleh keluarkan duit, tak tahu macam mana caranya. Pasal tak nak bertanya, bersombong. Mungkin tak ada bank account kot. Atau betul kau tak ada, tak tahulah. Kalau ada, tunjuk lah bukti yang kau ada bank account. Buat video. Ni Muscat. Ini aku punya bank account. Aku pekat. Baru okey. Kau kan ni tauke apa ni? Tauke ikan masih bisnes kau. Lepas tu tauke kuari ke apa, whatever lah. Sekarang hidup dah senang duduk kat kedai kopi kan, dekat mana ni, Syed Ali kan. Memang betul lah, Syed Ali depan tu ada Meritin Aku tadi baru Google tengok. Memang betul lah. Tapi tak tahu lah whether kau ada dekat, betul-betul dekat itu Syed Ali punya cafe lah. Dekat mana tu, Mersing tak tahu lah. Dengar-dengar kau masih duduk dekat Labis. Tapi kau cakap kau dekat Mersing, maybe lah, who knows lah kan. Kita tak boleh buktikan. So itulah dia daripada Muscat punya reaction video. So cabar si Dr. Nasir tu. Face to face. Dr. Nasir, make sure kalau cabar tu turun face to face. Baru boleh kasih settle. Alright. So itulah dia end of my video. Alright, bye bye.